Marilah kita saling bermuhasabah dan memperbaiki diri dengan selalu melakukan semakan dalam urusan kehidupan bagi memastikan sesuatu urusan dilaksanakan dengan baik dan teratur. Begitu juga dalam kehidupan seorang Muslim. Kita perlu sentiasa melakukan audit diri. Iaitu menilai amalan, sikap dan tanggungjawab yang kita pikul di dalam urusan kehidupan sehari-hari. Namun kita perlu menyedari bahawa di sebalik segala sistem semakan dan pengauditan di dunia, setiap manusia sedang menuju kepada satu auditan yang jauh lebih teliti, iaitu penghidupan dan perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Ketika itu, setiap amanah, setiap harta, setiap tanggungjawab yang kita pikul akan dipersoalkan tanpa ada suatu pun yang dapat disembunyikan daripada pengetahuannya. Oleh itu, marilah kita menjadikan sempena Hari Pekerja pada tahun ini sebagai satu semangat untuk memperbaharui tekad dan melakukan auditan diri, memperbaiki kelemahan, meluruskan niat dan memastikan setiap amanah dalam kehidupan dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab demi memperolehi redha Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu